Ni, tengok ni. Bella tunjuk buat kening tu. Okey. Mai, Bella nak ajak kening daripada A sampai Z. Hari ni Bella nak pakai colour medium brown. Tolok macam ni je. Nampak kat belakang, kat ujung ni. Bila kita tolok, dia akan jenguil lagu tu. Ha, tu. Okey. Kalau contohlah buat kan. Lepas tu yang ni habis. Pulas je. Pulas macam tu je. Yang ni 4 warna. Satu pensel 4 warna. Panjang jugalah warna-warna dia tu. Panjang jugalah. Ni 4 warna hantar colour tak beri kepala dah. Tengok ni nak mula tak mana ni. Tengok ni kedai cikgu. Kedai cikgu masuk. Live cikgu lah ni. Okay, ni kening kan? Okay, lukis bingkai. Dia memang pigment lah. Weh, jangan duk tekan. Jangan. Raya make sure ni pakai baju colour apa, teal blue ke, maroon ke, pandai lukis niri dah kening. Okay, tarik turun. Tengok buka mata lelui. Weh, siapa tak ambil rugi mampus. Okay, ni colour medium brown. Ya Allah, jangan duk tekan, tak gaduh apa dah. Dia memang habis siap-siap. Pigment gila. Okay, tu colour medium, ni colour light. Ni colour light. Ya Allah, segoknya. Ya Tuhan, ya Allah. Okay, ni. Lagi apa dia lagi? Warna black. Warna hitam. Weh, ada satu pensel 4 warna. Ya Allah, Tok So duk tekan apa bila kata, ya Allah, pigment. Ya Allah, dark brown. Allah Ta'ala tu. Macam dengan maka. Okey, tahan gila. Okey, ni colour light brown, medium, hitam, colour dark brown. Lukis bingkai atas je, bawah jangan duk lukis dah. Buat tutorial. Okey, ni tengok ni. Warna. Bella pakai colour medium brown. Okey, warna. Dan bawah tak so duk buat tak so duk warna line-line, tak payah dah. Warna terus je dalam kening, nampak? Depan jangan warna. Tengok, Bella warna takat tu saja. Depan jangan warna. Belakang kena bagi full. Tengok, sikat ni memang dia bubuh dah dalam kotak dia. Siapa tak ada, kena ada. Okay, blend ikut kening masing-masing. Blend dulu dekat belakang-belakang ni. Tengok ni, Raya ni kena pandai buat make up dah. Okay, depan ni tolak naik atas. Ambil colour ni sikit. Dekat belakang ni tolak main depan. Okay, kok dia jadi dulu tu. Okay, tu. Okay, ni kening. Buat lagu ni dah kening lah tu. Tengok mau Bella concealer kening. Concealer kening ni, lepas kita concealer tu, elok. Bismillahirrahmanirrahim. Concealer dekat bahagian bawah kening. Tu. Macam tu. Sebelah lagi. Okay, ni concealer Rifa. Tu dia. Okay. Bella memang jenis manusia buat kening dulu. Tarik turun. Ya, concealer ni nak bagi kening yang sama. Okay, tengok Bella pakai. Tahu tak ni apa dia? Ni concealer. Hampa jangan duk pakai concealer kat aku pula weh. Concealer nak raya memang kena concealer kening baru kemas weh, nampak? Pakai eyebrow kaya, lepas tu ambil concealer Rifa dah. Tu. Tarik. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Nak concealer pula dah. Ni concealer terbaik. Terbaik pula. Rusak macam ni tau concealer. Dia main sekali dengan berduit dah. Memang tak pedih kepala dah. Lawa weh, benda memang akan pakai. Yang syoknya concealer Rifa ni, dia tak bercapuk saat aku blend kat hang. Hampa tengok concealer Rifa ni, dia tak bercapuk. Dia memang menang lah. Memang menang concealer dia. Concealer dia macam mana aku nak bahas, dia tak bercapuk. Syok lah. Okay, tengok Bella blend lah. Bella tarik turun ni. Bella tarik dulu. Turun ni nak tambah weh concealer. Guna tangan. Okay, jom kita blend. Okay, tengok Bella blend. Concealer dia tak bercapuk tau. Okay, hampa tengok bawah kening Bella. Terus dia tengok taling. Okay, nampak? Okay, tengok Bella blend. Dia tak spread tau. Dia tak patchy. Dia punya concealer dia tu memang tak patchy. Nampak? Dia blend well gila kat skin kita. Dia memang blend lawa gila. Dia dah lah full coverage. Tu nampak? Macam mana nak buat Sabit. Cream blush ada dah. Darling, habis darling. Cream blush habis. Okay. Tu. Okay, kat depan ni tolok nak nampak. Okay, nampak? Leceh. Okay, leceh. Okay.
Okay, nampak concealer dia. Maaf cakap memang ada level. Dia punya concealer Rifa. Please, concealer Rifa. Rifa, jangan tukar formula, please. Kalau pakai kan, Bella nak abang setahun tak habis lagi, weh. Dia dapat sekali dengan brush. Kalau pakai setahun tak habis lagi, kau abang kampung. Siapa yang kod light, medium, natural, boleh ambil kod natural. Nama je natural. Tapi orang kulit cerah boleh pakai ah. Ni orang kulit cerah, yang ni orang kulit hitam manis. Cerah dengan hitam manis. Nampak? Boleh tunjuk kat tangan? Boleh. Okay. Yang ni untuk concealer. Orang kulit cerah. Ambil kod ni. Nama dia natural. Yang ni untuk orang kulit hitam manis. Hitam manis ambil kod 10. Nampak? Tu. Nampak? Okay, ni sunscreen. Sunscreen Okaya ni dia ada tone up. Dia boleh, orang kata apa, dia bagi cerah lah muka tu. Saya buka dagu pun gelap sikit lah nampak. Rasa macam nak raya dah ni. Okay, ni sunscreen SPF 50. Yang ni yang premium punya. Bukan Bella saja nak buat premium. Memang dia premium. Ni premium ni. Dia highlight kat sini dah. Okaya premium sunscreen. Yang ni ingredient dia mahal sikit. Kalau nak keluar pakai sunscreen saja pakailah. Okay. Sana. Okay, Bella blend. Dia ada tone up. Dia cerah weh. Okay, nampak dia memang buat muka orang cerah. Dia ada tone up. Okay, ni sunscreen Okaya. Sunscreen ni kan, Bella kan. Kalau keluar saja, tak mau make up, pakai dia saja pun. Nampak muka glowing tu lah. Ni, 40ml lah. Apa beli yang besar ni. Ni saya besar tau. Ni saya besar, bukan saya kecil. Tu 40ml. Yang ni dia melembabkan skin. Lepas tu dia mencerahkan. Lepas tu dia sejenis lotion sunscreen. Yang ni 40ml. Besar weh. Besar. Tengok ni kalau buka muka tak nampak. Dia lah cerah dia tu. Tengok Bella buka tangan. Nampak? Okay, ni sunscreen dia. Yang ni premium ingredient. Elok Allah Ta'ala. Elok lah. Anak oi. Ni elok. Okay, ni Bella buka tangan. Okay, tengok dia. Okay, boleh tengok tone up dia. Macam mana nak buat? Okay, atas lagi cerah lagi lah. Nampak tak? Lagi, okay. Kalau contohlah terskip, tak ada moisturizer, boleh pakai dia. Pakai sunscreen dia pun boleh. Nampak? Pakai sunscreen dia saja pun lawa nampak. Bawah tak glowing, atas glowing elok. Sudahlah, dia tambah lagi ni. Okay. Kalau duduk di rumah, tak mau nak make up, pakai sunscreen je. Abang tengok amboi. Berminyak dah Bella. Dia tak ada lah berminyak. Dia resap Bella. Lepas tu kan. Tapi dia ada glowing. Dek. Saat ni tak pakai lipstick. Ni bubuh lipstick pula segok lah kalau keluar dari rumah. Pakai sunscreen keluar dari rumah lagu tu je. Andai kata lah kan, terlupa pakai moisturizer. Tak apa pakai dia saja. Sebab dia dah melembabkan. Sat, okay, ni Sat. Kulit berminyak boleh dah Bella? Boleh boleh. Ni video atau aku bubuh ni. Okay. Kalau contoh nak duduk di rumah kan. Duduk di rumah tak mau make up, nak pakai dia saja. Lawa lah. Okay, ni contoh kalau Bella pakai sunscreen tanpa primer. Boleh? Kita pakai tanpa primer. Jom pakai tu je foundation. Tak payah pakai primer. Cik tengok bercapuk ke tak? Tak bercapuk. Jangan risau, tak bercapuk. Primer ni, function dia kalau kita pakai untuk stay lebih lama lah. Tapi kalau contoh tak ada. Contoh lah, Bella primer tak ada lah. Muka sensitif boleh, Bella kulit sensitif boleh pakai kak. Foundation Bella nak habis dah, Bella buka terus lah. Foundation Okaya favorite Bella sampai aku buka ni. Sebab dalam dia banyak lagi. My favorite always forever and ever. Foundation Okaya yang ni dia ada glowing, dia shining cantik. Dia bukan berminyak, dia macam shining cantik lah. Bila mix sikit dengan natural. Okay. Foundation Okaya ni best gila, doa-doa. Lagi pakai dia pecah minyak, lagi cantik gila. Lagi cantik. Primer Bella tak pakai. Bella nak tunjuk pakai sunscreen tanpa pakai primer. Pakai sunscreen. Andai katalah primer tak ada ke balik kampung, terlupa bawa primer ke, boleh pakai sunscreen. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau pakai primer lagi syok lah. Lagi best lah. Kita nak letak sikit orange corrector. Ada tak? Okay.
Kalau ada paut-paut hitam bubuh range corrector. Jeragat wajib buh. Yang ada jeragat, parut merah, parut hitam pakai orange corrector. Tak ada, tak payah pakai. Lip matte ada lagi lip matte Betty Beauty. Dapat bekal, dapat 2 batang lip matte 2 warna. Sabar, subway satu-satu lah. Ampun sajalah. Pakai dengan pah belas. Ni pah belas dulu. Bella memang tekan gila kat apa. Belilah pah belas hak ni. Hak ni kalau nak pakai tak payah basuh. Bella panggil span helikopter. Ni Magic Puff. Nampak? Terus nampak colour skin Bella cantik gila. Ni colour skin mua Bella. Nampak? Ya, span helikopter Bella. Aku memang push hampa untuk beli span Bella ni. Span Bella memang best gila. Lembut, tak gaduh basah. Maksud dia bukan tak gaduh basah apa. Kalau basuh boleh. Lepas pakai kita nak basuh. Sebelum kita nak basuh pun tak ada masalah. Cumanya dia tak perlu setiap kali nak pakai foundation kena basah. Setiap kali nak pakai foundation kena basah. Tak payah. Ni tak kuat pun tau. Bunyi dia memang macam tu. Cuba tengok span dia blend kat muka Bella macam mana. Okay, cuba tengok. Okay. Dia nampak. Tu bawah-bawah mata nampak. Tu. Weh, dia blend sangat cantik. Maaf cakap. Yang telok tu pun lawa. Tak ada masalah. Tapi yang ni lagi lawa. Lagi cepat. Lagi senang. Lagi cepat. Lagi senang untuk hang bubuh. Untuk hang blend. Laki tunggu tak lama. Kita tengok Bella blend pun habis. Nampak dia sangat minimal lekat kat sini. Minimal. Lepas tu boleh pakai banyak. Tu, nampak? Dia melekat minimal je. Tapi dekat skin letak penuh. Tu, kat tangan banyak lagi, nampak? Magic Span Melo ni memang lawa gila lah. Tak bohong apa. Oi, mai sekali dengan packaging ni. Nah, ada kotak, ada bekas. Okey, ni dalam dia. Lawa, tangan pun tak kotak. Tu. Ni dia, lembut lah. Ya Tuhan, Allah maha terjun. Ni lembut lah. Kualiti tu lembut tu ha. Nak lembut ke mana aku tak tahu lah. Ya Allah. Ni high quality punya. Bukan biasa-biasa. Sebab dia lebak dia nampak. Dia lebak dia senang. Muka macam Momo Bella ni. Dia kena pakai span sak ni. Okay. Shading hidung. Okay. Ni shading. Allah. Terteram pula dah. Okay. Ni shading. Okay. Shading ni hang kecil lah hang. Kecil lah hidung hang. Okay, bawa pinit kat atas kening. Bawa naik atas kening ni. Okay. Okay je Bella. Okay weh. Weh okay je weh. Okay dah jengak. Anak kecil mana ada kat bawah. Tengok dah Spiderman dia tu. Ish tu. Okay, kita letak blusher. Okay, dia boleh blend. Magic Puff ni dia boleh blend. Okay. Nampak tak? Boleh basuh tak Magic Puff? Boleh sayang. Semua item Bella boleh basuh tau. Magic Puff ke, puff biasa ke, boleh basuh. Okay. Tak payah buka hidung, buka pipi je. Yang ni puff untuk disorder. Ni dia. Kita ada saiz kecil, kita ada saiz besar. Mak dengan anak. Ni saiz anak, ni saiz mak. Okay. Ni loose powder Bella. Belum release lagi loose powder Bella. Tunggu sat. Span ni Bella pakai yang besar. Kalau jenis tangan lebar-lebar, muka besar-besar lebar-lebar, beli yang besar. Puih. Pak saja. Yang ni Bella pakai yang besar. Nak buat baking ke apa mendatang ni? Okay. Hak ni lah nak kurang fine line tolonglah pakai letak loose powder apa. Tu. Ni loose powder Bella. Ya Allah, cepatlah loose powder. Ramai dia tengah tunggu stok nak habis dah ni. Ramai orang putih stok dah loose powder Bella tu. Loose powder ke dulu compact powder? Pakai salah satu saja. Jangan pakai dua-dua sakit tebal. Bella suka loose powder lagi best dari berbanding compact powder. Loose powder lagi ringan, lagi lambat nak bercampur berbanding compact powder. Compact powder cepat campur sikit.
puff ni nak dek-dek loose powder. Kalau makeup bercapuk ke, muka berminyak ke, pakailah puff ni. Kena ada dalam handbag. Kena standby dalam handbag. Tak boleh tak standby. Nampak hilang. Hilang smooth tu weh. Macam pakai filter. Hilang tak tahu pergi mana. Tu dia. Terus elok. Okay. Memang lawa span Bella tu, tak tahu nak abang macam mana. Blend foundation cepat, ringkas, elok. Okay. Okay, ni colour eyeshadow. So, kita ambil colour eyeshadow leng. Okay. Oi. Sat weh. Weh, span Bella, magic Bella elok weh. Span magic Bella tu untuk pakai foundation. Beli dia Bella kata elok gila. Yes. Saya pakai mascara. Kita pakai mascara, Sat. Studio. Macam mana? Okay. Okay. Pakai mascara. Nak try pakai brow cara dia ni. Okay. Bila nak try pakai brow cara Okaya. Tak apa-apa Bella, apa tengok Bella pakai dulu. Yang ni brow cara Okaya tau. Cantik gila. Dia orang kali dia cantik gila kan ni weh. Bella punya lighting. Kak Bella nak end live. Saat Bella end live masuk balik lah weh. Dia macam jadi stuck lah. Panas kau telefon ni. Weh lawa gila. Brow cara dia. Okay, ni blusher Bella. Yang ni ke Sopan Santun. Okay, yang ni kita pakai blusher. Bentuk dia lain sikit. Dia straight sikit. Macam tu. Okay. Nah. Brow cara Okaya Bella pakai. Brow Okaya. Brow cara Okaya. Lip matte mini Betty Beauty ni best gila. Satu bekas dia ada 2 coat. Tengok Bella pakai. Tu colour dia. Tu. Ni lip matte Betty Beauty. Cantik gila colour ni. Okay.